Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Don't forget to subscribe and also share and like my videos. Okey, untuk video Samarkand part 2 ni aku akan berada di Registan Square. Registan Square ni adalah madrasah yang berlevel university. Universiti ni ataupun madrasah ni sangat terkenal pada zaman-zaman laluan sutera dulu Registan Square ni memang sangat ikonik dengan kota Samarkand khususnya, dan juga terkenal sebagai ikon Uzbekistan juga. Selain daripada itu, tempat ini pernah menjadi tempat public execution untuk para jenayah lah. Kurang pasti macam mana dia punya execution. Dan ini adalah sebuah masjid yang masih terpelihara di dalam satu daripada 3 madrasah yang berada di Registan Square ni. Sangat indah dia punya seni bina. Mister, 220, this 20,000 my business. 220 11 pula. Selain daripada tu, aku juga berkunjung ke makam Imam Al-Bukhari yang terletak tidak jauh daripada kota Samarkand. Tapi masa aku kunjung, tempat ini belum terbuka officially untuk orang ramai أنزل عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada kali ini aku nak share dengan korang kunjungan aku ke makam Imam Al-Bukhari. Okey, aku sebenarnya nak ambil yang Dive Go daripada Samarkand, tapi aku terambil taksi yang tepi jalan ni. Mungkin dia pukau aku ke apa, aku tak tahulah. So beware of this driver. Aku akan share dia punya kad. Okey, dia memang ketuk lah. So next time kalau korang nak ke sini, naik yang Let's Go, lebih murah. Hai korang, sekarang aku berada di pekarangan kompleks makam Imam Al-Bukhari di belakang. Cantik megah. So Imam Bukhari ni adalah seorang tokoh ulama besar, ulama pakar hadis. Ulama pakar hadis dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah lah. Dan beliau menghafal sebanyak beribu-ribu, lebih kurang dalam 2,000 lebih hadis sahih. You're so sure. Dan beliau dimakamkan dan disemadikan di tempat ni lah, tempat kawasan ni. Okay, the thing about aku punya driver ni kan, dia ni acak-acak tour guide tau. Aku check dia punya social media macam Instagram dan juga Facebook yang tertera dekat dia punya kad. Aku check tak ada pun, tak jumpa pun. So and then dia pun bahasa English ke laut, and information tentang tempat-tempat bersejarah pun dia tak begitu tahu. And so I consider him as a legit scammer. Korang, aku rasa masih belum boleh masuk
di makam beliau. Sekarang aku berada di luar. Dan ini adalah masjid Imam Al-Bukhari. Kat sini ramai sungguh makcik-makcik Uzbek yang jual souvenir. Lepas tu annoying pula tu, paksa aku beli. Apa tadi sebut? Please go away. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. Korang sayang aku tak dapat masuk sebab ni masih dalam proses restorasi tapi belum fully siap lah. Tempat ni bangunan dia baru, and within dalam kompleks ni ada masjid, ada museum dan juga makam beliau lah yang ada di dalam. So sayang, 1000 kali sayang aku tak dapat masuk. Mana guide aku? Okay korang, nama Imam Al-Bukhari sebenar adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Beliau dilahirkan pada 21 Julai 810, iaitu pada kurun ke-9. Okay. So beliau dapat title Bukhari sebab beliau dilahirkan di Bukhara di selatan Uzbekistan lah. So sangat, I feel bersyukur lah juga dapat sampai di sini walaupun tak dapat masuk kan. Sebab I think for the meantime maybe just the official only officials yang dapat masuk ke kawasan ni, belum lagi dibuka untuk public. So tadi ada satu, tak tahulah ustaz ke satu imam, dia bacakan doa sama-sama dengan aku. So kasihlah sumbangan sikit So journey daripada kota Samarkand ke kompleks ni mengambil masa dalam setengah jam by car. So aku hire guide. Actually dia macam driver, mostly driver lah. So guide tu offer aku dalam 500,000 som dari Samarkand ke Imam Al-Bukhari Complex. Dan lepas ni kita orang akan ke makam Nabi Daniel pula, Nabi Daniel alaihissalam, yang mungkin dalam setengah jam juga daripada sini. Dan lepas tu, lepas ziarah makam Nabi Daniel, kita orang akan kembali ke Registan Square di Samarkand. Kat sini banyak jugalah umat Islam daripada, bukan saja daripada Uzbekistan, ada juga daripada negara-negara jiran berdekatan seperti Tajikistan, ada yang daripada Russia, ada macam-macam lah. Tadi ada satu rombongan daripada Indonesia. Maaf. Oh, okay, cool. Sekarang cuaca sejuk cuaca macam nak hujan, agak mendung sikit. Makam beliau yang berada di dalam bangunan ini telah dirasmi dibuka pada 21 Mac 2026, iaitu pada Tahun Baru Nauruz.
Hai korang. Okay, sekarang aku berada di makam Nabi Daniel alaihissalam. Makam beliau terletak di atas bukit. So kena naik tangga yang tinggi. So inilah tempat makamnya. Tak banyak turis, kebanyakan daripada Uzbekistan lokal. Assalamualaikum. Ini guide. Inilah dia makam Nabi Daniel alaihissalam, seorang nabi daripada Bani Israel yang terkenal. Dan untuk pengetahuan kurang, makam Nabi Daniel ni bukan saja berada di Uzbekistan tetapi juga di Turki, Mesir dan juga Iraq. Tak tahu lah mana satu yang betul. Kat sini pun ada pokok pistachio yang berumur 600 tahun lamanya. Very ancient. Dan di kawasan bawah makam terletaknya tapak mata air yang dipercayai dapat menyembuhkan penyakit. Tak tahu penyakit apa. Lepas tu aku rasa agak lapar, so aku pergi makan plov. Ni plov jenis Samarkand. Sebab plov dekat Uzbekistan ni bermacam-macam jenis ikut daerah. Ni benda wajib korang kena rasa kat Uzbekistan. Kurang. Sekarang aku berada di tengah-tengah Registan Square, di mana ni kira simbolik untuk negara Uzbekistan dan khususnya Samarkand, kerana ini adalah madrasah pada zaman kegemilangan Islam dulu. Ada 3 buah madrasah di sebelah mana ni? Sebelah kanan aku adalah Ulugh Beg, iaitu madrasah yang pertama yang dibina. Dan di sebelah kiri adalah Sherdor Madrasah, dibina pada tahun 1619. Dan di belakang aku adalah Tilyakori pada tahun 1646. Dan masing-masing madrasah ni ada jurusannya. Tak kira lah dari segi sains ke, astronomi, matematik, dan juga ilmu agama lah. Yang Ulugh Beg ni adalah cucu kepada Timur Lane. Yang telah membina madrasah pertama ni. This is the jewel, the gem of Uzbekistan. Okey korang, aku sekarang berada di dalam pekarangan Madrasah Ulugh Beg yang terletak di sebelah kanan. Kalau korang ke belakang, sebelah kiri. Ni tengah hujan. Hujan renyai gitulah. So Madrasah Ulugh Beg ni adalah yang terdahulu dibina
Aku nak ambil shelter lah. Kuyuk. Yang terdulu dibina sebelum madrasah yang lain. So ini menunjukkan puncak kegemilangan Islam pada masa itu di wilayah Asia Tengah ni, yang berpusat di Samarkand. Dan di tempat kawasan ni dulunya sebenarnya adalah lapangan sebelum dijadikan tempat the center of the capital lah, the capital of Timurid punya empire. So di sini bukan saja tempat madrasah tetapi juga tempat pentadbiran dan juga execution, public execution. Tempat macam hukum pancung ke apa, tak tahulah macam mana diorang hukum fula kat je. You cannot be for real. Oh my God, you for real? No, you for fake. No, you for real. So yang di sebelah atas tu dia punya bilik darjah, dia punya classroom lah. Yang di bawah ni mungkin bilik-bilik untuk para para ustaz cendekiawan. So bermacam-macam subjek lah yang telah diajar di pekarangan di dalam madrasah ni. Astronomi, sains, matematik, ilmu falak. Ilmu falak tu astronomi lah kan. Dan juga ilmu agama. So sekarang ni tengah hujan, so macam tak sesuai sangat untuk aku vlog. Mereka tengah buat restoration kat dalam. Kurang aku tanya one of the staff kat sini, sama dia boleh naik tak. So boleh naik. Ni dia punya tangga. Tak pernah naik. Bismillahirrahmanirrahim. Curam ni. Curam tangganya. Dia tersandung. Okey, dah sampai tingkat 2. Hello. Salam. Okey, inilah dia tingkat 2. So this one last time is the classroom. Ni dulu classroom, sekarang dah jadi tempat jualan souvenir. So dia tengok ada songkok Uzbek. What is the name of the name? What's the name in Doppi. Doppi. Yeah, Uzbek name Doppi. Ni nama dia Doppi. It's handmade. I buy already. Handmade. But I don't know the name. Nama dia Doppi dalam bahasa Uzbek. Kopiah Uzbek. Ni ada Rehal. Wow. This metal mats wood. For Quran. Quran, yeah. How much? In sum, Uzbek sum, 250,000 sum. $20. This small, this big. 200,000. 240, okay. 200. Mister, 220, this 20,000 my business. 220 11 flash, 20,000 my business. One eternity later. Okay, korang, aku dah sampai sini. Aku sambil-sambil lah akan shopping souvenir dia punya souvenir cenderamata. So kasih diorang bisnes sikit.
So aku punya bahagian, dia punya apa? Dia punya penjual pun takut. So sekarang aku nak turun lah, pergi bangun lain. Hello. Budak-budak turun naik. Hello, salam. Allah, curam ni. Allah. Just another reminder, dekat Uzbekistan ni cash is king. So apa-apa korang nak beli, nak belanja, nak shopping, gunalah cash. Sebab sini korang punya kad, Mastercard dan Visa bagai semua tak laku kot. Sebab kebanyakan kedai diorang tak terima kad, semua nak cash, tunai gitu. Okeylah, sekarang aku nak pergi madrasah lain. Okay. Aku terpaksa bervlog dengan dengan pakai payung. Dan aku making way to another madrasah, bangunan, iaitu madrasah kedua yang dibina setelah Ulugh Beg. Dan madrasah ni ada gambar harimau dengan rusa dan muka orang. Dan muka siapa tah? Okey, ini adalah Madrasah Shador yang dibina pada tahun 1619 Dan the main architect was Usto Abdul Jabor. Okay. The Shador Madrasah. Korang tengoklah keagungan Islam pada masa lalu. Tak macam sekarang. Sekarang sangat menyedihkan keadaan umat Islam kita. So inilah masanya aku nak share dengan korang sejarah Islam yang sangat gah dulu. Okey, korang seperti biasa banyak kedai-kedai jual cenderamata, souvenir dan juga dia punya seni bina pun sikit lebih kurang lah, di mana atas dia punya bilik darjah, dia punya classroom. Hanya aku nak santai dekat singgasana aku, tapi kotor lah singgasana ni. Aduh, penat. By the way korang, ni aku nak nak random sikit lah kan. Korang kalau sentiasa tak dihargai, tak disayangi, tak dirindui, kira orang tak peduli pasal kau lah kan. Bawa diri sejauh-jauhnya. Ni macam aku ni, bawa diri sampai kat mana ni? Uzbekistan. Bawa diri sampai Uzbekistan kau. Gitu. Korang daripada sini boleh nampak orang-orang kat luar tu. Selublah. Tengok dia punya ukiran, dia punya jubin seramik dia yang teratur. Ni aku rasa tak tahulah ni the restored version ataupun the original version. Begitu begitu halus dia punya hiasan orang dulu. Tak tahu baru punya ke lama jubin seramiknya.
Registan Square ini adalah pusat bersejarah Samarkand di Uzbekistan dan telah menjadi tapak warisan dunia UNESCO yang telah dikenali sebagai salah satu plaza terindah di Asia Tengah. Lebih kurang aku sekarang berada dekat Madrasah Tilakori yang connected lah dari segi dia punya platform daripada madrasah yang apa tu? Shorda. Ini adalah madrasah yang penghabisan dibina pada tahun 1646 dan ini adalah yang terletak betul-betul pertengahan di antara dua madrasah yang sangat symmetrical. Okey, kurang kat sini nampak lebih ada berbeza sikit dia punya architecture, dia punya seni bina. Dia punya classroom aku rasa kat kawasan bawah ni kot, ataupun yang tadi kat bahagian luar. So ini cuma satu tingkat je. Ni ada orang perempuan-perempuan Uzbek tengah pakai baju tradisional diorang. Cantik orang Uzbek. Dia melepak, muka terletak, dia mancung. Diorang mix. Orang Uzbek ni diorang kebanyakan mix Ni dari segi bangsa Turk, Mongol, ke Parsi, dan dari situlah percampuran genetik yang membuat muka mereka terletak gitu. Kat sini aku rasa dia punya masjid. Inilah masjidnya kena nampak kasut. Bangunan Tilakori, madrasah dan masjidnya adalah lambang kemuncak pembangunan kompleks Registan ini. Tilakori bermaksud hiasan emas yang terpapar di masjidnya ini, iaitu Masjid Tilakori yang dihiasi dengan hiasan keemasan. Namun masjid ini tidak lagi berfungsi untuk solat berjemaah. Tapi kalau korang nak solat fardu individual berseorangan, diperbolehkan lah. Okey, dalam madrasah ni dia punya galeri, museum galeri sudah siap. So these are the settings. Batu jubin seramik ni yang original kot. Should be original lah. Kalau tak apa pula kan.
Okay lah, aku nak ada sekejap nak tengok wayang. Wayang kat madrasah ni. So ni lah cebisan-cebisan video lama yang dapat mereka paparkan kat sini. Macam mana dulunya madrasah ni pernah musnah, daripada zaman Soviet ke zaman gempa bumi semua kan. Memang dulu dulu kira tempat pasar, tempat orang berkumpul ada unta lah. Video juga. Kalau korang tamatlah sudah penjelajahan aku di bumi Samarkand So pada hari esok aku akan menuju ke Bukhara. Melalui kereta api lah dari Samarkand ke Bukhara. So kota Bukhara ni terletak di lebih selatan lah daripada kota Samarkand ni. Lebih selatan. Dan mungkin lebih panas sikit kot. Tak sesejuk macam Tashkent dengan Samarkand. So sekarang aku mungkin nak cari makan. Pasal aku cross the road lah. Sekarang aku dah cross the road. Aku nak cari tempat makan lah. Ni cafe ke. Tengok macam mana. Okay guys, sampai di sini saja aku punya perjalanan di bumi Samarkand. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan juga jangan lupa komen, like dan juga share aku punya video. And stay tune for my next video yang akan berada di bumi Bukhara. Alright. Okay. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.